Okey, sekarang saya berada di Mutiara Lestari. Sekarang kami sedang melihat satu tempat pembuangan sampah secara haram. Setelah meninjau ke kawasan ini sampah-sampah daripada domestik. Oleh itu boleh dikatakan ini adalah sampah daripada mungkin penduduk setempat di sini. Sekali lagi saya menyeru dan mengingatkan kepada mereka yang cuba membuang sampah secara haram di sini, kami akan ambil tindakan yang tegas dan kami tidak akan kompromi kepada mereka yang melakukan pembuangan sampah secara haram. Kita takut kalau kawasan ini menjadi sarang Aedes nyamuk dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan menunjuk mana yang nampak beritahu kita. Kita akan ambil tindakan. Saya menyeru juga, anda kata masukan nampak, beritahu kita. Lapor kepada Lebekop ataupun pihak berkuasa tempatan Haji Bandar Seri Putih.